Ada seorang student dia hantar MacBook Pro yang dia beli second hand and dia ada masalah tak boleh on. Ikutkan dia hantar dekat sini sebab warranty dia dah habis. So kita kena check kenapa. Untuk check aku akan pakai device ni untuk tengok berapa banyak power yang masuk. And ikutkan power yang masuk tu 5 volt je. Dia sepatutnya 20 volt. So ni tak normal. Lepas tu kita buka dia punya casing bawah. So dari sini boleh nampak bateri yang dia pakai ni bateri yang bekas original. Lepas tu keluarkan dia punya board. So now kita kena cari mana komponen yang rosak yang buatkan MacBook ni jadi tak boleh on. Untuk cari komponen yang rosak, aku akan cocok balik power. Lepas tu guna thermal camera untuk cari mana komponen yang panas. So komponen yang panas tu komponen yang rosak lah. And dekat sini boleh nampak ada chip yang panas. So chip yang panas ni sebenarnya dia punya USB-C charging chip. And dia ada dua sebab kita ada dua USB-C punya port. So untuk ni kita just kena cabut chip yang rosak. Tapi kalau aku akan tukar terus satu set. Kiranya aku terus tukar dua-dua. Video ni aku lajukan untuk tunjuk kat korang macam mana cara aku cabut, bersihkan pad and pasang komponen yang baru. Supaya customer ni boleh nampak macam mana cara aku baiki dia punya MacBook. Ok, dah siap pasang chip yang baru. So now kita akan pasang balik MacBook ni and kita akan test. So ni dah siap pasang balik semua. So now kita akan test. Cucuk balik device ni. And dekat sini korang boleh nampak power tu dah naik sampai 20 volt. And dah boleh on. So lepas ganti dua charging chip ni, MacBook ni terus boleh pakai macam biasa.